Baru-baru ini ada cadangan untuk naikkan umur persaraan dari 60 tahun ke 65 tahun. Pada masa sama, kita harus ingat bahawa ekonomi dunia kita agak tak stabil dengan perang tarif. Dan apabila ini berlaku, kita boleh lihat syarikat-syarikat terpaksa tutup kilang atau terpaksa melepaskan orang. Dan ini bukan sahaja di Amerika, tetapi di tanah air kita juga. Ini akan mengakibatkan lebih ramai orang mencari kerja, termasuk fresh grad. Pada masa sama, tak banyak job openings. Dan apabila terlalu ramai orang cari kerja, pada masa sama tak banyak kerja, ini boleh mengakibatkan gaji tak naik setara dengan inflasi. Dan sejujurnya, antara solusi untuk mengatasi keadaan ekonomi yang terumbang-ambing sekarang ini adalah dengan mewujudkan tabung kecemasan. Just in case kalau apa-apa berlaku. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, sila klik di link kat bio saya yang akan membawa kamu ke halaman Shopee yang berupa sebegini.